Assalamualaikum. Sekarang pukul 4 pagi. Kita nak tengah tunggu. Kita tengah tunggu bas. Bayangkan dia orang punya public transport 24 jam. Sangat amazing. Semalam kita orang naik tram kat depan tu. Tram tu pun ada. Bilik kita orang atas tu dengar bunyi tram tu. Habis tak dengar So sekarang kita tengah tunggu bas. Untuk nak ke Salzburg, Austria. Kita patut balik ni. Kita tunggu tram pula. Dia orang ikut macam awal subuh. Lepas tu gerak awal. Tak, aku check. Ini buat ni. Pindah sikit nak bayar benda. Tahulah biar. Baju kot. Tak punya kurang. Pergi terbang. Járatunk egyes alomítmenetrend szerint Budapest, Kelenföld, Tatabánya, Győr és Mosonmagyaróvár állomásokon állnak. Felhívjuk figyelmüket, hogy a vasút területén tilos a dohányzás. A vonat közepén étkező kocsi közlekedik, ahol szívesen látjuk Önöket. A vonaton a piktogrammal megjelölt kocsikban wifi szolgáltatás van kiépítve. A káresetek meg... Jerman. Nah, ICE. Any nombor 2. When requesting after going stop, we wish you a pleasant journey. Next stop is Vienna Mail. Next to connecting train is on the line 6 at the fast train.
weggekehrt. Ja, jetzt. Als wäre ist schon wieder nichts. Hallo? Hallo? Ja, genau, jetzt. Die Kirchenklave. Und um 14:30 um 14:30. Ja. Sorry, may I know, is the other one also an upper stage? Yeah. The other one, it's just on the other side of the room. If Sama je lah. Biar kat sini je. Lelaki. Boleh. Jom. Ke? Perempuan sini je. Toilet. Okay lah. Right, Okay. the bathrooms are right over. Yeah. And the That's men's easy. bathroom is over there. Yeah, that's easy. Right. So, enter For your stay. parents. And the second room is Okay. number 4. That's great. It's exactly the same. So the Uh-huh. switches are over there. Okay. There you That's go. great. Enjoy your stay. If you have any Thank you. questions, you can ask me. How about the drinks and stuff there? Drinks, the oh, coffee? it's just you can just take something, and then there is a QR code. You can scan it, and then you Okay. can pay for it. Understand. Right. Thank you. Tak potong kan? Pencet je. Tak. Ni air panas tak? Oh, alhamdulillah. Apa? Iya. Macam tu. E ke? Ha. Dah. Tak dia tutup. Scary. Tapi macam ni lah kan, lift lama-lama. Di dalam tempat baru. Okay, tolak. Sampai. Hujan? Ha? Hai. Hello. Kita dekat. Salzburg Kau sana straight? Street. Straight. Now dah pukul 2.30 kot. Petang. Kita dapat check in awal kan? Alhamdulillah. Salahnya pukul apa? 3. Okay lah. So kita ada a few hours dekat Salzburg. Aku tak tahu nak sebut macam mana. Tak tahulah. Yang penting Austria. Cantik lah kawasan ni. Kemas. Sangat kemas. And best je, orang sini boleh cakap English Yes. fluently. Tak macam Budapest. Itulah Budapest tu. Aduh. Itu macam hapak pun tak faham. Cantik lah.
Satu tu lah. Ni sebelah je dengan sweet. Nasi dengan serunding je. Kadang-kadang aku menyesal tak buat serunding tu. Sedap pula serunding. Serunding makan dengan roti pun sedap kan? Tak apa-apa kan. Miso. Miso. Bismillah. Sedap sangat. Tengah miso. Selain mascarpone ni dia sedap gila. Tak. Ni orang makan pizza boleh lah suruh pakai tangan. Bismillah. Okay. Pepperoni. Hah? Betul. 160, yes. 160, lepas tu 2 right stop. Hujan ni hari ni. Hari ni tour guide kita Miss Rafida. Orang pagi dah sah jalan ya. Sebaik jumpa. Bukan pagi sis. Tengah petang lah sis. Awal petang. Tapi memang betul pun untuk kita orang pagi sebab kita orang baru start. Tak apa. Wow. Comelnya. Dia tak mandi kan? Dia gagah ni, gagah perkasa. Kita turun dekat SD. So basically tiba-tiba sampai kat Sasbra ni. Sasbra. Kita dekat Sounds of Music punya palace. Weh, kat sini ramai orang Islam tau. Like kereta depan yang BMW, Tesla ni semua pakai tudung. Kita tersegan. Senang juga nak cari makanan halal kat sini. Merah, hijau. Biar sudah mengantuk, kita baru nak pergi Mirabelle Garden. Inilah the garden of Sounds of Music. Do a deer, a female deer. Sama Umi. Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself. Far a long, long way to run. So I need a pulling train, long and not too far or so. Tea, I think we chime and pray. Let's we bring us back to do. Do re mi fa sol la ti do. Ta da. Gunung Kinabalu kat belakang tu. Belum. 1, 2. Sekejap, tak nampak gunung lah.
Okay. Okay. Situ palace. Situ gunung. Sini taman. I sebenarnya tak reti nak tengok bunga-bunga ni dengan batu-batu, ukiran yang ada muka-muka, kepala-kepala kambing lah. What is that? Lion? Lion ke? See? Tapi it's a beautiful place lah. Cuma tu lah dapat kat I. Hidup lah aku tahan ya. Dah hujan, dah panggil. Cantik. Jalan-jalan kat taman ni. Tahu nak feeling apa. Pegang tangan, pegang tangan. Kat sini lah. Lepas tu bunga, kat bunga, jom. Kat bunga. Ui, besar betul mini kamera. Sekejap. Okay, 1, 2. Nampak ke universitas tu? Nah. Takutlah bunyi universitas. Dia suruh buka lock ni. Tak sini. Tiba-tiba jadi Mr. DIY. Istana lama dia nampak macam dungeon ni. Macam dungeon. Macam tempat Rapunzel. Kena kurung kat atas tu. Dia tak cantik pula. Dia bur-bur. Itu ada jalan membeli belah sejarah. Jalan membeli belah bersejarah ya. Apa yang bersejarah tu? Wow. Weh, tengok ada cruise. Oh, sebelah sana tak shopping dia. Nak jalan lagi tak? 6 minit. Lepas berjalan. Oh, aku ingat tak. Oh, betul lah bawah tu yang biru tu. Weh. Weh, diorang tengah azan weh. Tak jalan juga ya, Ain. Makin kuat weh. Makin kuat bunyi loceng. Dia ada pakai loceng, dia pakai gong. Ya, princess. Princess. Siapa nama kamu? Adam. Kenapa pandai cakap Melayu pula orang kat sini? Tapi diorang masih bertarung azan. Weh, patah balik weh. Patah balik weh. Ingatkan nak cross this bridge. Tak apalah. Kita jalan-jalan. So terjawablah kenapa ramai Chinese dekat sini yo. Kat mana ni? Macam ni. Saving Chinese time. Rural origin whole French enjoy everything. Ramai Chinese kat sini. Bidang. Oh, dia pusing-pusing berputar-putar dalam air. Tak, yang aku tak tahan tu. Berapa lama dia nak tu? Pasal arus dia terlalu kuat kot. Oh, tu pukul 6? Sampai pukul 6. Okay, orang lain pukul 6 bunyi. Dia sampai pukul 6 bunyi. Asal jumpa masuk. Sebab kita nak kan tempat yang panas. Masuk beli. Lepas tu makan roti lagi. Nak ke?
Aku tengah kenyang. Tapi boleh je lah. Boleh Besok je. breakfast. Besok breakfast. Tadi Umi ada beli roti. Kak Ellie dah. Tak tahu ikut lah. Oh, barang lokal. Tu kan Gucci Mane, itu Gucci. Fiona. Ni bukan Fiona Siona. Cantik. Cantik. Siona. Ada harga 1974 bang. Tahun ke apa? Banyak kan dia tak payung. Kau rasa RM500? Okey. Taklah RM1,000. Cantik. Cantiknya. Kalau beli tu orang tak tahu aku beli 500. Ya Allah. Orang cakap kita boleh try tapi wow. Ni ada asparagus. Ni ada Amsterdam onions. Kau try baik-baik. Takut ada light. Hanya dia ada light tak? Kedai ni nak tahu bau macam mana? They do ham and they do cheese. Bau macam mana? Bau macam mana Fida kedai ni? Bau soki siapa? Mungkin kau. Aku boleh Aduh, betul bau cheese ni bau stokin. Ya Allah. tak payah kau tak payah pergi. Kau yang ambil je stocking aku pasal cium macam ni. So cheese ni biasanya yang tricky dia bab rennet lah. So rennet dia vegan, so it should be okay. So, if it's okay, shall we try? Pegang apa aku ni? Pegang belakang ni. Aku nak jadi kedai penjual cheese ni. You want to try, madam? We have a goat cheese here. Truffle. I don't want goat cheese. You want stocking cheese? I want stocking cheese. You want stocking cheese? This one is pure gold. Weh, cakap Melayu weh, dia dah faham weh. Ni, Cuba cakap Melayu penuh-penuh. tak tahulah apa ni. Pandai lah. Okay. 2 hari ya? Dia ada tulis Maka. Wolf-Dietrich-Straße. Assalamualaikum, selamat pagi. Dekat Salzburg, nak pergi a day trip to Hofstadt. So, kita kena naik public transport dulu. Sekejap. Lima. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum juga. Tok, teman. Jadi waktu dia tadi nak murid bertemu murid. Kami sikit laut nak minta ya. No, tahu. Dah main banyak. Saya dah sampai ni. Nama? Main duduk kat Hofstadt ni. Salzburg. Mari. Mari makin tunjukkan. Thank you. You miss me?
Padang ke apa? Padang ke? Padang ke dia ni? Dia tanam. Tak tahu. Banyak lagi soalnya. Yang penting macam kampung macam ni apa trends buat TikTok. Yang kita kalah lah kat dia orang public transport. Kalau banyak lepas tu dia orang maintain cantik tepi. Mana ada tiba-tiba gerai lah. Tiba-tiba kat tepi ada gerai cucuk pisang, cucuk kodok. Kan kau cakap sunset tu. Tak tasik tu. Nanti ya. Stop babe. Nampak tasik tu. Tasik belakang ni. Ni belum tiba ni. Dah habis dah aku punya memori. Belum Venice lagi. Push. Siap. Sampai ke? Belum. Kau dah tahu kita yang terakhir.
Coffee. Tak boleh pakai kad ke? Oh, tak aku cakap. Masuk sini je diorang dah tak terima cards. Mostly. Hai, kita dekat Bed S. Bodoh. Bukan sebut dia macam tu. Bed-ish. Ish. Cik aku Kalau Bed confident S tu betul. macam modern sikit. Bed S. Wait, pekan ni kecil je tapi public transport semua cukup. Tak faham macam mana diorang boleh be this good. Cik, wah kita yang Tengok rumput dia. belakang, kita yang tak berdisiplin. Yang Mainah ni, rumput pun nak tengok. Aku tak faham. Apa tadi? Babe, tengok rumput dia, babe. Babe, tengok rumput dia. Maybe lepas ni dia nak buat bisnes jual rumput. Who knows? Terbalik. Tiba kat hostel. Memang kampung betul ni. Hostel ni. Tengoklah. Lepas turun daripada train, jalan dia situ je. Kecil je. Ferry station. Kita orang dah sampai kat ferry station. Tapi tak macam ferry pun, macam perahu je. See the view. Cantik sangat ya. You're welcome. Next one, please. Hello, hi. For one person, return. Keep it warm. This is also well. Thank Ticket. you. Welcome on board. So next one.
Müssen wir erstmal fort. Also mit dem... Wenn du nochmal willst. Nee, bis noch will. Danke. Så schnell ja gar nicht, so kennen wir ja auch laufen, oder? Was? Wie viel fährst du immer auf so noch nicht? Frau Schreiner. Ich meine, Nee, ja, ich war jetzt im Salzbergwerk, also müssen wir doch in der Bahn hoch, das Salzbergwerk wird oben sein. Und da ist aber die Bahnfahrt, die ist auf dem Ort dabei. Da müssen wir mal eine kleine Klasse gehen und gucken, ob das Wasser funktioniert. Also Kombi-Ticket. Wenn der alte zu teuer ist, so machen wir das auf jeden Fall, oder? ich zeig mir auch rein, interessieren, weil das ja viel gut ist. Danke. Hallo. Sampai hasrat tapi hujan. Hujan apa baik? Apa so? Oh, ni lah old village dia. Mahal. Sini. Kalau nak murah memang macam kita lah stay nearby town. Okay. Sekejap. 1, 2. Okay, dah. Sejuk. Dia tengah tidur ke? Ni tidur. Ya ke? Macam tu Makin sejuk, tapi hujan dah stop sikit. It's just drizzling. Mak, anak. Wah, orang tak sejuk tau. Apa-apa kat bawah tu. Oh my goodness. Jangan main air masa hujan-hujan ni.
Ni mana? Ada pula. Bau angin tu bau apa? Ini yang sama. Tak ada rezeki itu. Macam ni pun jalan dua je. Lidah tak patah balik. Ya Allah, macam ni tu. Jalan di dalam hujan di hostel. Hujan. Tengok yang seorang ni tiba-tiba bertukul. Berapa 39. Tukul pun tukul lah. Boleh je tak beli. Pakai payung ni free. Tapi nanti on the way balik tak ada payung. Look at the beauty, guys. 맞는 것 같은데 이거? 그죠? 와. 그럼 나한테 오빠가 이렇게 Hallstatt ni terkenal dengan garam. Macam-macam ni sekarang ada. Ni curry salt. Rock salt. Rasanya garam ni. Sabun. Semua sabun ya. Macam mana nak pakai ya?
Taklah tunggu ferry ni. Dia tak tunggu punya. Okay. I'll start. Yang penting tisu. Yang penting souvenir ni yang mahal. Cepat aku nak pula. 1, 2, 3. Boleh? Kan ada bas. Kan nak naik bas, nak naik taksi. Dia dah beli mahal, dia kena bawa banyak. Apa ni? Tak beli kan? Itu paling murah. Oh, tu paling murah. Ni anak. Dah nak. Sekejap ya, tak nak. Buah. Kosong kereta api. Dia buah. Sebut je bad Islah. Mana ini? Sebut je bad Islah. Dia panas ni, jangan ni. Dia beli ayam kampung. Tengok kita tu kan. Sebenarnya 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Apa ni? Tiket kita tu. 2 dewasa, 2 kanak-kanak. Tenang lagi. Hujan ni. Ni banyak ya. InsyaAllah tengok bas 150. Ayam ni macam ayam masak lemak ni. Dia tak dekat. Maham. Lapar weh. Masa kat dalam dia. Kejut tu tak tahu lapar. Dengan bau makanan di dalam tu. Tak. Diam ni tak. Diam.
So good thing is like Bus stop dia dekat sana. Kau rasa dengan tak ada bumbung, dengan hujan yang kita orang kesejukan ni, apa pandangan anda? Cakap Melayu. Lepas tu kita orang punya bas pukul 12.45 pagi. Ni pipi-pipi ni sebelah sejuk lah. Aduh.